Assalamualaikum dan selamat pagi. Bersua kembali kita dalam segmen isu sponsor dalam Bual Bicara SKDOJ. Dan pada pagi yang mulia ini, kita akan membincangkan tentang topik yang sudah menjadi buah mulut di kalangan masyarakat bersama tetamu khas kita pada hari ini. Sebelum itu, kita akan melihat sedikit sedutan yang sudah disediakan. Tampak rendang, pohon tembusu, tempat beraksi, jadi tarikan. Bumi tersayang kita melesu, bagaimana solusi watan lakukan? Kita semula adalah salah satu topik yang semakin mendapat perhatian di seluruh dunia kerana ia memainkan peranan penting dalam mengurangkan sisa, menjimatkan semula-semula jadi dan melindungi alam sekitar. Di Malaysia, isu kita semula turut menjadi tumpuan, tetapi masih terdapat banyak cabaran yang perlu dihadapi. Seperti yang kita dapat lihat di sini, kesedaran untuk kita semula masih kurang. Penggunaan tong kita semula ada yang kosong dan ada yang tidak diletakkan pada label yang betul. Kertas diletakkan di bahagian plastik, plastik di bahagian kaca. Dan ini akan menjadi kesukaran kepada pihak pengurusan untuk menguruskan kita semula ini. Pohon dicantas letak di sisi, daun selasih tumbuh sekata. Kertas, kaca dan juga besi. Mengapa masih sepah merata? Itulah sedikit sedutan mengenai topik yang akan kita bincangkan bersama tetamu khas kita pada hari ini, iaitu pakaran sekitar, Puan Naura Sofia binti Muhammad Amirul Fazli. Selamat pagi Puan Naura. Selamat pagi. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bercakap dengan kami hari ini. Selamat pagi. Terima kasih kerana menjemput saya. Saya berbesar hati untuk berkongsi pendapat saya tentang isu ini. Secara keseluruhan, saya melihat usaha untuk mengalakkan kita semula di Malaysia makin meningkat. Namun, masih banyak ruang untuk penambahbaikan. Walaupun terdapat kempen kesedaran yang giat dijalankan, masih ramai yang kurang memahami betapa pentingnya amalan kita semula dalam menjaga kita semula. Masalah pengasingan sisa yang tidak dilakukan dengan betul menjadi cabaran yang besar. Apa sebenarnya cabaran utama yang menghalang kejayaan program kita semula di Malaysia? Salah satu cabaran utama adalah kurangnya kesedaran dan pendidikan tentang cara yang betul untuk mengasingkan sampah. Banyak orang masih keliru tentang apa yang boleh dikitar semula dan apa yang tidak. Contohnya, banyak orang meletakkan semua jenis sampah dalam satu tong tanpa memikirkan bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh individu untuk mengurangkan kesan negatif terhadap alam sekitar, terutamanya dalam hal kita semula? Individu boleh mula dengan amalan yang mudah seperti mengasingkan sampah di rumah, memisahkan plastik, kertas, kaca dan logam adalah langkah pertama yang sangat penting. Yang lebih penting ialah setiap individu perlu mendidik diri sendiri, keluarga dan juga masyarakat tentang kepentingan kita semula. Apakah harapan Puan untuk masa depan kita semula di Malaysia? Harapan saya adalah agar Malaysia dapat mengubah budaya masyarakat untuk lebih peka terhadap pengurusan sisa. Terima kasih banyak Cik Naura atas pandangan dan perkongsian yang sangat bernas. Semoga usaha-usaha untuk meningkatkan kita semula di Malaysia dapat terus berkembang dengan lebih baik. Sama-sama, saya juga berharap kita semua dapat berusaha ke arah itu. Terima kasih. Secara keseluruhan, walaupun Malaysia telah mengambil beberapa langkah ke arah kita semula, masih banyak usaha yang perlu dilakukan untuk menjadikan amalan kita semula menjadi amalan yang paling berkesan dalam kehidupan seharian rakyat Malaysia. Dengan berakhirnya bicara ini, maka berakhirlah sesi untuk hari ini. Diharap dengan pendedahan ini dapat membuka mata semua pihak tentang kepentingan kita semula di Malaysia ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.